battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kembali lagi bersama kami di podcast Battle Sampai Subuh. Bersama saya, Hafizah Tadila binti Hashim, dan bersama saya juga Cik Azah Zulkarnain. Yeah. So, selama beberapa minggu kita tak buat podcast ni, jadi hari ni kita datang dengan tajuk yang panas sebenarnya. Tajuk apa? Nantikan. Tak adalah. Okay. Kita nak bincang sekarang guys. Tajuk ni panas ni trade sebenarnya. Panas. Panas sebab banyak-banyak luahan daripada wanita yang single. Single? Single bersuami Single macam ke. kita? Macam kita. Single macam kita. Single macam kita. Mm-hmm. Yang dah menikah pun pasal ni juga, sentuh pasal ni. Yang dah tua pun, yang masih remaja ni. Lagilah. So tajuk kita ni tak lain tak bukan adalah Independent girl, trend atau keperluan. Menarik. Menarik kan? So sebenarnya independent ni kalau ikutkan makna dia bebas berdikari. Sebab Bebas kita pun ada Independent Day kan sebenarnya. Independence ni betul. Independent Day. Malaysia pada Kalau ikut kamus Dewan Bahasa, independent tu maksudnya bebas lah. Bebas. Tapi kalau ikut term independent girl dalam topik hari ini, dia masuk perempuan yang berdikari lah dalam kehidupan dia. Berdikari dalam kehidupan dia. Tapi adakah boleh berdikari tu maksudnya dia tidak perlukan orang lain dalam hidup dia? Itu persoalan. Persoalannya. Kita akan jawab sebentar lagi. Yes. Okay, so mula-mula sekali kita kena tahu konsep independent ni macam mana. And kita akan bincangkan dalam konten trend atau keperluan. Which is, trend ni orang kata gaya hidup kan. Gaya hidup Betul. seseorang tu macam mana. Gaya hidup. Gaya hidup. So, kita spesifikkan kepada perempuan lah. Gaya hidup perempuan. Yelah kan. Sebab biasanya independent ni memang selalu dekat yang perempuan. Kalau ada lelaki ni memang tak ada pilihan. Memang kena independent juga. Betul. Dia lawan dia depend. Dengan independent. Betul. Depend kan? bergantung kan. Bergantung. Independent, bebas. Ataupun kalau So, apa sebenarnya bayangan Cik Azah lah pada orang kata independent girl ni? Apa bayangan? Apa first yang terlintas dekat pandangan Cik Azah? Kalau dari pandangan saya lah, maksud independent girl ni adalah seorang wanita ataupun seorang perempuan ataupun seorang gadis ataupun apa-apalah. Seorang yang melambangkan wanita itu, dia dalam kehidupan dia tu, dalam sehari-harian hidup dia tu tak terlalu bergantung kepada orang lain lah. Tak terlalu bergantung pada mak ayah dia, mungkin suami dia ataupun orang sekeliling dia. Dia boleh teruskan hidup dia dengan baik. Dia boleh teruskan kewangan dia dengan teratur. Dia boleh uruskan emosi dia dengan bijak. Dan dalam masa yang sama, dia boleh buat keputusan-keputusan sendiri. Keputusan-keputusan yang penting dalam hidup dia terutamanya. Itu bagi saya lah maksud independent girl. Kalau daripada topik kita ni. So, kalau apa yang saya nampak kan, biasanya independent girl ni orang nampak dari segi kerjaya ataupun dah ada duit. Dia dah ada bisnes, dia dah berjaya dalam hidup. So, dia ni independent girl. Tapi sebenarnya adakah dia independent daripada sudut emosi je? Ataupun daripada segi yang lagi luas? Jadi sebenarnya kalau kita nak sebut independent satu trend ataupun keperluan, dia sebenarnya adalah satu keperluan. Tetapi dia bergantung kepada situasi. Bergantung pada situasi. Tapi kalau nak sebut adakah independent girl ni dia bebas ataupun dia ada kewangan dia sendiri, kerjaya dia sendiri semata-mata, itu tak cukup lah sebenarnya. Sebab independent girl ni dia boleh urus hidup dia, seluruh aspek hidup dia tu dengan baik. Itu saya sebut tadi. Kerjaya betul. Kewangan betul. Emosi itu sangat penting. Jadi orang perempuan ni dia memang sangat, seluruh hidup kita ni, orang kata yang paling besar bagi perempuan ni biasanya emosi dia lah. Boleh jaga emosi dia dengan baik, boleh kawal emosi dia dengan baik, boleh kawal dia punya pemikiran dengan baik. So itu, orang kata independent ni dia tidak tertakluk semata-mata kalau seorang perempuan tu ada kerjaya yang baik, ada duit sendiri. Dia lah dah ada kerjaya sendiri, mesti ada duit sendiri. Tapi tak semata-mata dengan tu. Sebab dalam kehidupan kita ni bukan semata-mata sebab duit juga.
Kan dia ada sebab ada merangkumi aspek-aspek lain juga. Jadi untuk menjawab, dia tidak terhad pada itu saja. Orang yang independen itu adalah orang yang boleh kontrol hidup dia dengan baik dan tidak terlalu bergantung dengan orang lain dalam apa aspek kehidupan dia. Tapi bergantung pada keadaan lah. Sebab independen ni tak semestinya kita tak perlukan orang lain. Kalau orang tu dah kahwin, tak semestinya dia tak perlukan suami. Kalau dia belum berkahwin, tak semestinya dia tak perlukan mak ayah dia, adik-beradik dia, abang kakak dia. Dia bergantung pada situasi. Dia tidak semata-mata independen tu dia boleh uruskan dari A to Z hidup dia sendiri. Ada masa-masa tertentu dia perlukan juga bantuan dan sebagainya. So ada lagi satu fahaman lah kan. Mhm. Kan kita kata sekarang ni independent girl ni boleh buat semua sendiri apa semua kan. Tapi tak semestinya. Ada satu kata yang kata independent girl ni sebenarnya maksud dia adalah bebas untuk buat keputusan sendiri. Betul. Sebenarnya kat mana sebenarnya titik? Maksudnya orang kata independent girl ni, adakah dia boleh tukar tayar kereta sendiri, dia boleh cari duit sendiri, itu independent. Bordernya lah bermula dari Border mana-mana. dia. Titik bermula tu bila dia perlu jadi independen. Betul? Betul. Okey. Titik pertama untuk jadi seorang independen, yang pertama apabila dia dah dewasa lah. Ataupun permulaan dewasa. Kalau kita masih sekolah, kita masih lagi perlu bergantung. Ini bila kita dah, orang kata bila kita dah mula mendewasa. Kalau nak kata umur dewasa setiap orang tu berbeza. Sebab ada orang contoh, kalau zaman belajar dia mak ayah dia masih tanggung dia. Atau apa. Tapi mesti saya kata dia tak semata-mata bergantung sebab duit. Tapi kalau nak tanya titik bermula ataupun tempat start dia bermula adalah bila seorang perempuan tu tahu dan juga sedar yang dia perlu uruskan hidup dia dengan baik. Dia perlu dia perlu uruskan hidup dengan baik. Dia dah sedar, aku dah semakin menginjak dewasa. Aku kena tahu macam mana nak uruskan hidup aku dengan baik. Macam mana nak menguruskan hal-hal peribadi kita, hal-hal kerja kita sendiri. Tanpa perlu kita gantung pada orang lain. Kita boleh belajar buat keputusan sendiri. Salah buat keputusan tu biasa. Setiap orang sentiasa salah buat keputusan. Tapi yang paling penting adalah dia tahu, kata independen ni dia kena bijak juga. Ada ke independen tak bijak? Ada. Tapi independen ni selalunya adalah orang yang belajar untuk jadi independen ni adalah orang yang akan disertakan dengan kebijaksanaan tu. Sebab kalau nak tanya daripada mana dia mula, daripada mula dia dewasa, kan, dari situ dia sedar. Sebab nak jadi independen ni, dia kena datang dengan kesedaran dulu. Kan, ada orang mungkin daripada dia kecil, dia memang, ataupun mungkin daripada kecil kita dijaga oleh mak ayah dia, tapi kadang-kadang bila kita dah biasa disuap, diberi, lama kelamaan kita rasa macam, kenapa aku nak kena independen, kan ada mak ayah aku. Kan kalau orang kahwin awal kan aku ada suami aku. Contoh. Kan, jadi dekat situ sebenarnya, kesedaran tu kena datang dulu. Dan kesedaran tu dia akan datang daripada mana? Dia akan tercetus daripada pengalaman hidup. Daripada ujian hidup. Macam tu lah. Yelah kan, sebab nak cakap, aku nak jadi independent girl tu bukannya boleh jadi sekadar cakap. Dia kena dia bukan ada jadi proses dia. Betul. Kita nak jadi doktor, bukannya kita terus apply doktor, jadi doktor. Itu ni lah. Tapi untuk jadi, itu adalah proses kehidupan. So kadang-kadang dia ni dengan sedar tak sedar dia dah jadi independent girl sebenarnya. Kadang-kadang dia tak ada niat pun nak jadi, tapi disebabkan situasi hidup dia. Dan independent ni sebenarnya dia adalah satu keperluan lah. Kalau pada masa kini. Kalau kita sebut mungkin pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman apa? Mungkin zaman mak ayah kita. Tapi zaman-zaman kita, orang kata zaman Gen Z ni yang selalu dikecam. Tak adalah. Zaman-zaman Gen Z yang sedang orang kata tu menguasai trade. Kan Gen kita kan yang selalu up kan isu-isu macam ni. Dia adalah satu keperluan. Kenapa dia jadi satu keperluan? Kerana adanya tekanan hidup, kan, dengan meningkatnya dewasa, meningkat juga ekonomi, meningkat juga taraf hidup dengan pelbagai lagi tekanan yang ada, tekanan hidup, kos sara hidup yang semakin tinggi. Jadi bila sara hidup tinggi, apa yang kita kena buat? Kerjalah untuk sara keluarga. Kalau dulu masa zaman mak ayah kita, mungkin dekat kampung, perempuan tu mungkin disesuaikan. Pada masa tu disesuaikan lebih elok duduk di rumah, orang tu kata. Kan, lebih elok orang perempuan duduk di rumah. Biar saja orang lelaki pergi bekerja, mencari nafkah. Itu tak apa. Sedangkan mungkin pada keadaan tu
orang lelaki masih lagi mampu untuk menyara. Tapi bukan kata orang lelaki tak mampu zaman sekarang. Cumanya kita tahulah kos hidup tinggi, orang perempuan yang bujang juga perlu hidup. Perlu hidup. Perlu sara diri sendiri. Dan juga mungkin ada di kalangan kita juga yang mungkin perlu sara keluarga. Jadi bila sara hidup tinggi, kita ramai wanita juga bekerja. Bekerja pun mesti ada yang kerja dengan kerjaya-kerjaya tertentu. Kerjaya-kerjaya tertentu. Ada yang dalam masa yang sama zaman sekarang pun peluang dan juga pendidikan untuk orang perempuan, untuk wanita ni dia dah semakin meluas dan semakin banyak. Orang kata persamaan gender. Kalau dulu mungkinlah taraf gaji wanita lebih rendah daripada lelaki. Tapi kalau zaman sekarang hampir semua tempat taraf gaji wanita dan lelaki sama tinggi. Malah ada yang jadikan lagi satu isu, adakah sebenarnya orang perempuan dan lelaki ni compete bila bekerja? Kan? So itu antara faktor-faktor kenapa independent girl ni adalah satu keperluan. Dia disebut sebagai trend kerana kalau di social media, kan orang selalu buat video orang perempuan ni kan, kita buat benda ni sendiri, kita pun boleh betulkan tayar ni sendiri, kita pun pergi kerja sendiri, kita pun usaha sendiri. Sedangkan orang lelaki pun macam tu juga. So kat situ orang berpandangan itu adalah trend. Tapi sebenarnya mungkin kadang-kadang kalau tengok pada perspektif kita, macam mana kita tengok video tu sebagai satu kesedaran ataupun satu kata poyo lah dia ni. Tapi biasanya akan tengok poyo ni orang berlainan jantina, rasa tercabar kan. So dia macam tu lah. So, bila cakap pasal kahwin tadi, ada suami tadi. So, sebenarnya bila dah kahwin ni, sejauh mana perempuan nak perlu kekalkan dia punya independen tu? Adakah ia akan mengganggu peranan rumah tangga tu sebagai suami, sebagai isteri? Sebab dia dah rasa independen kan? So, perlu tak kebergantungan kepada suami tu takat mana? Setakat mana? Sejauh mana? Okay. Perempuan bila dia sebelum berkahwin, terma independen ini, menjadi seorang independen ini adalah lebih kepada survival diri. Tapi bila dia dah kahwin, dia akan jadi lebih kepada terma independen ni akan lebih tertumpu kepada kematangan diri dia. Bagaimana dia nak mengurus dia punya, dia nak mengurus cara dia survive, dan dia tak boleh bawa kesemuanya masuk dalam perkahwinan tu. Sebab kalau dia bawa semua masuk, dia akan mengganggu, macam Fizu cakap tadi, dia akan mengganggu peranan seorang suami lah. Peranan suami dia pula. Kalau dia buat semua benda, dia buat sendiri. Kan? Suami yang pertama, dia akan jejaskan emosi suami dia. Suami dia mungkin akan rasa left out. Kalau suami dia tak rasa left out, suami dia mungkin akan rasa lupa tanggungjawab dia. Akan lupa peranan dia. Ataupun pada hujung-hujungnya tu, dia akan dilabel, mungkin lelaki tu sendiri akan jadi lelaki yang tak gentle lah, ataupun tak gentleman. Jadi bila kita bawa, bila dah kahwin, perempuan tu harus terma independen tu masih lagi ada. Boleh lagi jadi seorang yang independen, tapi perlu jadi lebih matang dan lebih bijak. Bijak macam mana? Sebab dalam perkahwinan, perlu ada seorang wanita tu perlu ada rasa kebergantungan sebagai seorang isteri terhadap seorang suami, terhadap suaminya lah. Dan suami pula perlu rasa yang dia perlu menanggung. Kan ni kalau kita tak cerita lah pasal gaji kan. Sebab setiap perkahwinan tu berbeza, setiap hubungan tu pun berbeza. Bergantung pada setiap orang. Tapi dalam perkahwinan ni, kita bergantung, seorang perempuan ni akan bergantung emosi, akan bergantung tentang hal ehwal kewangan, tentang keperluan-keperluan harian, dan juga tentang kalau dah ada anak akan bergantung, akan masuk juga isu parenting dan sebagainya. Macam mana nak buat keputusan untuk anak, macam mana nak buat keputusan. Kalau sebelum ni mungkin dia belajar untuk buat keputusan untuk diri dia. Dia akan dengar, dia akan tanya diri dia. Tapi lepas berkahwin, dia perlu dengar, dia perlu apa sahaja keputusan perlu ada perbincangan yang pertama dan juga persetujuan bersama. Kan? Jadi sejauh mana seorang perempuan tu perlu bawa dia punya survival mode dalam perkahwinan tu adalah bergantung pada situasi dan keadaan. Kan? Kalau lah seorang dia memang duduk dengan suami dia, contoh kalau ada contoh, kita bagi dia tengok pada senario dan situasi lah. Kan? Kalau contoh kita bagi contoh yang pertama, kalau biasanya orang selalu sebut-sebut dekat ni kan, sebut-sebut kat social media, nak pasang kepala gas tu kan. Okay. Kan? Orang perempuan ni bila suami dia tak ada, boleh je angkat tong gas.
Boleh je betulkan lampu mungkin. Boleh je betulkan apa tu, pasang kepala gas. Tapi bila suami dia ada, kita kenalah rasa kita ada suami kita kan, kenapa kita nak kena buat? Betul. Bukan kita rasa tapi kita letak balik tanggungjawab tu ataupun peranan tu pada orang yang lebih sesuai. Pada orang yang lebih sesuai. Supaya rasa orang lelaki pun, suami dia pun dia akan rasa sebenarnya bini aku diperlukan. Memang fitrahnya orang lelaki perlu rasa macam tu. Rasa diperlukan. Bila contoh dalam dah kahwin lah. Kan? Perlu rasa kalau belum kahwin, perlu rasa diperlukan tanggungjawab tu dengan mak ayah. Bila dia dah kahwin, dia ada tanggungjawab. Dia tambah lagi tanggungjawab dia dengan isteri. Dia juga perlu rasa diri diperlukan. Jadi bahaya. Mungkin bila dah kahwin, orang lelaki tak rasa macam dia diperlukan oleh isteri dia. Tu bahaya. Sebab dia akan rasa left out. Ataupun dia macam cakap tadi, dia akan rasa macam peranan dia akan hilang. Dan juga seorang perempuan pun sama. Dia kena walaupun survive macam mana pun. Ataupun kadang-kadang orang selalu isukan kaya macam mana pun, seorang perempuan tu lagi tinggi gaji isteri. Orang kata selalu juga orang sebut kan, kalau lagi tinggi gaji isteri berbanding gaji suami, kan isteri tu akan jadi lebih hilang hormat kepada suaminya. Tapi sebenarnya bergantung pada setiap orang. Bagaimana suami dia tu sendiri sebagai ketua keluarga menguruskan ataupun mendidik isteri dia, dan bagaimana isteri tu pun sendiri sedar dengan tanggungjawab dia, sedar dengan peranan yang dia perlu buat untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga, untuk menjaga kebersamaan emosi tu. Sebab kalau banyak lalu kat trade saya kan, yang diorang asyik mention lah, yang lelaki kalau suami kena jadi yang kawam, and wanita Itu betul. sebagai isteri kena qanaah lah ataupun masa cukup. Ya, betul. And ada juga kajian yang secara logiknya lelaki memang emosi dia memang apa orang kata, dia rasa diperlukan. Betul. Kena rasa diperlukan. Dia diperlukan. Betul. Kalau tak rasa, dia akan rasa dibiarkan lah, left out lah. Betul lah yang dia cakap tadi. Betul. So, and bila nak kahwin ni, wanita sendiri kena sedar yang apa tu, kita akan independen tu ada limitasi dia bila kita dah kahwin. Bergantung pada keadaan. Kalau kita tiba-tiba suami kita outstation kerja jauh kan, kita pula sebenarnya pandai pasang kepala gas. Tu tapi sebenarnya kita tunggu juga suami kita balik kan. Takkan nak tunggu, tak berasak lah dapur tu. Tapi kalau sanggup order hari-hari, okey lah. Tapi kalau ada bergantung pada keadaan dan kebijaksanaan kita lah. Macam tu. Okay. Sama juga lah macam tukar tayar kereta. Sebab tu kalau biasanya normal kan, kalau contoh satu keluarga balik kampung, biasanya siapa yang akan volunteer untuk drive adalah lelaki. Tapi benda ni tak tertakluk pada semua pasangan. Dia tetap bergantung juga. Ada orang memang biasa memang isteri dia je drive, tak ada masalah. Tapi bergantung lah. Sebab kefahaman dalam rumah tangga tu bergantung lah kepada masing-masing. Ada orang rasa benda ni okey. Ada orang rasa benda ni macam tak okey. Situasi macam ni tak okey. Tengoklah pada setiap orang. Selagi mana suami isteri tu mampu untuk mengekalkan keharmonian. Keharmonian tu nak jaga macam mana? Dengan emosi lah, salah satunya. Okay. Kita yang single ni pula mengulas tentang perkahwinan. So kepentingannya kat cerita adalah independen ni jangan disebabkan sebab independen ni peranan rumah tangga tu tak seimbang. Tak seimbang. Tak seimbang, betul. Seimbang tu bukan maksud sama, lelaki sama, perempuan sama, tak. Tapi dia adalah pada yang sepatutnya. Letak pada tempatnya. Letak pada tempatnya. Betul. Okay. So next sebenarnya persoalannya adalah adakah perempuan ni wajib sebenarnya untuk independen? Memang semua perempuan sekarang ni wajib independen lah. Banyak lah itulah ini, lelaki tak boleh itu ini. Sebenarnya wajib ke semua? Kalau sebut tentang wajib atau tak wajib ni, pertama sekali dalam Islam tak ada halangan lah. Dalam Islam tak ada halangan untuk seorang perempuan tu jadi independen, ataupun tak ada halangan untuk seorang perempuan tu, seorang wanita tu bekerja. Bila sebut independen ni, kita sebut lah kaitlah juga dengan kerjaya, dengan kekayaan, dengan memiliki harta. Tak ada halangan. Malah Allah juga memberikan kita nikmat di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Kan ada dalil bertebaran dan mencari rezeki. Jadi bila sebut tentang wajib atau tidak seorang wanita untuk jadi independen, bergantung pada gaya hidup dan bergantung pada situasi seseorang juga. Sebab setiap orang
setiap daripada kita dibesarkan dengan keluarga yang berbeza ha, satu, gaya hidup. dibesarkan gaya hidup yang berbeza satu, latar belakang satu, dan ujian hidup yang berbeza. Ada orang diuji dengan cara macam ni, Menjadikan dia, orang kata kalau diuji cara yang susah, Betul. dia jadi survival. Ada orang diuji dengan kemewahan, dengan kemampuan. So semua dia tak perlu buat sendiri. betul. So dia tak ada, orang kata dia tak perlu untuk jadi independent sebab Ya, betul. dia disuapkan, diberikan, direzekikan dia, hidup dia senang. Betul. Contohnya kalau kita relate dengan rakyat marahan kita lah. Kalau kita rakyat marahan kita yang mungkin sebenarnya terma menjadi seorang wanita independen tu adalah wajib ataupun perlu. Sebabnya untuk meneruskan kehidupan kita ni, macam saya cakap tadi, kenapa dia jadi keperluan? Kalau kita ni memang ditakdirkan, bukanlah ditakdirkan, maksudnya kita ni memang contoh macam saya kampung saya kat JB, saya kerja dekat Selangor. Dan jadi orang kata tu anak perantauan lah kan, duduk sorang-sorang kat sini, macam sedih kan. Jadi kita tak ada pilihan untuk tidak menjadi independen. Kan? Dan independen ni bukan dia boleh dibeli, tapi dia belajar dengan pengalaman. Dan benda ni bukan mudah lah. It takes a miles of baby step lah. Kan, baby step yang kecil-kecil tu, tapi dia perlukan lagi beribu batu. Macam tu. Betul. Dan sebenarnya dia kalau menjawab persoalan Fizu tadi, dia adalah perlu dan dia adalah wajib bagi wanita yang orang kata pertama sekali, yang terutamanya yang hidup sendiri lah. Yang perlu hidup sendiri, yang perlu meneruskan hidup, apatah lagi yang ada tanggungan, perlu belajar untuk menjadi seorang independen bergantung pada keadaan, pada situasi. Kerana menjadi seorang yang independen ni, dia akan memberikan kita keyakinan tau, untuk buat apa saja yang kita nak. Bukan apa saja yang kita nak, apa saja yang kita perlu buat. Kan? Contohnya kita perlu berurusan dengan pejabat-pejabat, urusan dengan bank simple lah. Di kaunter. Kalau dulu masa kecil-kecil, buka akaun, mak kita tolong register. Buat kan? Tapi bila kita dah dewasa, kan, dah lebih 18 tahun, bank dah tak suruh dah bawa mak ayah. Pergi sendiri buat benda tu. Contohnya juga kalau contoh macam kereta kita rosak. Ini pun kita tengok pada keadaan juga. Adakah perlu perempuan tu sendiri buka tayar tu, jack tayar tu, pusing, pasang tayar tu. Bergantung pada kemampuan. Kalau rasa tak mampu, ini yang orang kata, adakah independen tu sampai selevel itu? Dia bergantung dengan kebijaksanaan kita. Independen tu betul, tapi satu lagi adalah bijak. Kan? Kalau kita rasa kita memang perempuan difitrahkan, diciptakan, kekuatan dia tu mungkin ada limitasi, tapi mungkin ada yang memang kuat, memang boleh buka je, saya kerja hari-hari kat bengkel tak ada masalah. Dia bergantung. Saya buat rumah kan, ada satu orang influencer, Wani Faizun, boleh buat rumah sendiri daripada scratch, daripada kosong. Sekarang alhamdulillah dah siap rumah dia. Kan, sebenarnya mampu, tapi bergantunglah pada keadaan. Kan, kalau tiba-tiba tepi jalan tayar kita pancit, kan, kita pula bawa balik kerja penat, kan, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak buat sendiri, boleh, kalau kita tahu dan kita mampu. Tapi kalau kita tahu, kita ni tak tahu dan kita tak larat lah. Bukan tak mampu apa, tak larat kan, ataupun tak reti. Kan, tak reti dia ada dua, boleh pergi tengok YouTube belajar, ataupun senang cerita kita panggil je lah pomen, ataupun panggil je lah orang tolong, bagilah RM80, RM100 kan, bagilah upah apa semua kan. Panggillah pomen, tolong tukarkan tayar. So biasanya kalau memang logiknya, kalau contoh pada situasi tayar kita pancit, lepas tu ada orang datang tolong, lelaki tolong kan, biasanya dia tak akan pelik pun kalau perempuan tak buat sendiri. Dia akan lebih pelik apa kalau perempuan tu berjaya buat sendiri. Betul tak? Betul. Dia bukan berjaya tu ada satu benda kesalahan, tapi memang dasarnya secara logiknya, bila orang tengok, logik lah kalau perempuan tak tahu. Tapi kalau perempuan tu tahu, dia rare. Perempuan boleh repair kita sendiri, itu rare. Kelebihan lah. Kelebihan. Tak ada salah pun, tapi bergantung pada ni lah. Independent tak adalah sampai selevel itu. Kalau ada selevel itu adalah bonus. Tapi independent tu, dia merangkumi banyak aspek lah. Macam saya kata tadi, emosi, kewangan, bagaimana dia menguruskan keseluruhan hidup dia tu dengan baik, dengan stabil. Macam tu. So saya nak tanya Kak Azhar. Ya. Okay, Kak Azhar, apa, kan kita tahu Cik Azhar asalnya JB, tapi kerja di sini, berumah sewa, jauh dengan ibu bapa. So kita boleh faham lah yang Kak Azhar ni independen lah.
Ya, daripada Takutlah dengan Takut, terma. Takutlah nak terma label independent. takut. Sebab dah tinggal Tak berani. sendiri. So kita boleh letak kita letak kat Azan Fiz pun macam tu. Kan? Fiz pun daripada Kelantan, dia dekat sini, belajar dekat sini seorang diri. Okey. So anak kita sama lah. perantau Jadi lah. wanita-wanita yang kat luar sana, kita sama. Yes, Kita sama. Jangan risau. Okey, lepas tu so kita nak tahulah cerita kelebihan bila jadi independen ataupun cabaran ke Azhar. Apa yang rasa macam paling wow, aku mampu tempuhi sendiri. Wow. Macam tu. Wow. Punya aku boleh. Dia macam maksudnya titik kesedaran yang Kak Azhar rasa aku boleh hidup sendiri macam tu. betul. Kalau nak sebut tentang kelebihan dan juga cabaran ni, kalau berdasarkan pengalaman lah. Betul. Bila kita kadang-kadang kita biasa benda ni, contoh kalau masa kita, contoh macam mana nak cakap saya rasa kalau diri saya sendiri lah, titik pertama saya rasa macam saya kena buat benda tu sendiri adalah bila kereta saya rosak. Uish, kita rasa. Biasa kalau kereta rosak ni siapa yang turun hantar bengkel? Ayah kita. Ayah datang. Ayah sanggup datang. Ya. Ayah sanggup datang, contohlah ayah sanggup datang bawa pergi bengkel. Tapi bila satu masa kereta tu rosak dan kita tahu dia rosak ni dekat sini lah, dekat tempat kerja kita apa semua, mak ayah kita jauh kan, ataupun secara logik mak ayah kita jauh dengan kita sekarang ni, dia ada, kita boleh call tanya pendapat, tapi hakikatnya mereka tetap masih jauh lagi. Takkan kita nak call semata-mata kalau ikut logik, kalau ikut kemahuan ayah kita mungkin dia sanggup je datang. Kan? Tapi kalau ikut logiknya kita, takkan kita nak suruh ayah kita datang semata-mata untuk pergi betul dengan kita. Apa sebenarnya yang kita, cara bijak lain yang kita boleh buat. Kan? Jadi kita pun belajarlah cari pomen kereta. Search lah dekat Facebook kan. Pomen area Sungai Tangkai. Contoh. Kan? Contoh panggil. Masa tu bukan rosak. Masa tu bateri kereta tak hidup. Yang ada masalah bateri kot. Kita nak jam kereta sendiri. Kita tak reti. Kita walaupun belajar sampai universiti, tak semestinya benda-benda sebagainya kita reti. Kan? Jadi kita tak reti. Jadi kita panggil lah yang pakar. Kita tak nak buat pada sendiri. Walaupun orang kata kita independent, boleh buat semua benda. Tapi kita macam biasa. Kena bijak. Kena bijak. Tak tahu tu, tak tahulah. Tak tahu tu, buatlah macam tak tahu. Macam tu lah. Kan? Jadi dari situlah titik permulaannya yang saya mula sedar lah. Oh sebenarnya benda ni kita cuba dulu buat sendiri. Cuba. Walaupun kita tak tahu. Walaupun kita tak kenal pun orang kat sini. Mungkin kalau kita dalam kita punya pemikiran, kita punya dilema sebagai seorang perempuan nak bawa kereta pergi bengkel, betul kan? Mesti kena tipu. Kan? Dilema. Jadi kita suruh orang lelaki hantar. Sebab tahu kena tipu. Tapi bila kita fikir, okay, apa cara untuk kita buat supaya orang tu tak tipu kita? Kan? Yang antaranya adalah search dulu. Okay, kita bawa kita pergi bengkel contoh. Ini cara saya lah. Kalau setiap orang mungkin berbeza. Ada orang kalau malah nak fikir, dia suruh hantar je. Tak kisahlah berapa kan. Kalau macam saya dulu, taklah dulu. Masa zaman belajar, saya mula bawa kereta pergi sini apa semua. Kereta kita rosak, kenal pasti dulu. Kita sampai bengkel tu, kita tanya dulu. Suruh dia check dulu. Dan waktu sepanjang dia check tu, kita kena berada dekat situ. Kita tengok bukan sebab kita nak buat. Tengok sebab kita nak belajar. Kita nak kenal. Oh macam ni. Walaupun kita tak tahu pun selok-belok apa semua kan. Tapi kita tanya, apa yang rosak? Bila kita tahu apa yang rosak, kita tanyalah. Kat situ dah datang kebijaksanaan. Kita tanyalah mak ayah kita, apa pandangan dia orang, berapa nak tukar, kos yang wajar, kos yang sesuai, kos yang berbaloi. So bila orang tengok, dia ni walaupun perempuan, dia tengok, dia ambil tahu apa yang jadi dekat kereta ni, dia tengok. Jadi orang kalau nak tipu pun mungkin agaknya dia berjaga-jaga walaupun dia tengok kita perempuan. Orang kata lelaki lebih kuat daripada wanita. Itu betul. Kan? Tapi nak kata perempuan ni lemah dengan lelaki, itu salah. Faham tak? Kalau secara nyatanya betul. Lelaki tu memang fizikalnya lebih kuat daripada wanita. Tapi jangan lupa, perempuan juga ada kebijaksanaan. Lelaki pun ada kebijaksanaan. Tapi ni bukan perempuan boleh menang dengan lelaki boleh menang apa, bukan. Tapi nak kata, walaupun lelaki tengok, bukan orang lelaki. Walaupun kadang-kadang kita perempuan rasa macam kita ni tak tahu suatu benda yang kita rasa logik dah perempuan tak tahu. Tapi kita kena jadi bijak juga. Sebab lelaki dia akan lebih berhati-hati. Bila perempuan bijak. Bila dia tahu perempuan tu bijak. Contoh orang kata orang perempuan ni senang kena tipu. Ya betul. Kalau kita tak ada ilmu. Kalau kita tak tahu. Walaupun kita tak bijak lah benda-benda macam ni, kita cuba buat bijak. Kita cuba buat bijak dulu. Walaupun kita tak tahu. Pilihan terakhir lah.
Itu antara titik pertama lah. Kalau sebut tentang cabaran pun sangatlah banyak sebenarnya. Tapi cabaran tu dia lebih banyak terasa dekat diri sendiri lah. Kalau dekat orang lain tu mungkin 1-2% je kot. Kalau cabaran dekat diri sendiri ni biasanya kita akan rasa macam bila kita dah biasa buat semua benda sendiri, kita akan rasa penat lah kadang-kadang. Kita akan rasa penat. Kita akan rasa macam kita tak ada tempat bergantung. Bukan tak ada tempat bergantung. Mak ayah ada, kawan-kawan ada, semua ada. Tapi kita akan rasa macam macam mana kita akan rasa bersalah nak minta bantuan. Kan bila kita rasa kita kan boleh buat sendiri, kenapa kita nak minta tolong orang lain? Kita akan rasa Susah nak minta tolong orang. susah nak minta tolong. Bukan orang tu susah nak tolong kita. Kita akan rasa macam Susah nak minta tolong guys. macam mana kita nak minta tolong sedangkan kita cuba nak, kita dah biasa cuba nak buat sendiri. Bila satu benda tu yang memang betul-betul susah, kita rasa macam perlukah aku minta bantuan orang lain macam ni? Kita akan berteka-teki, kita akan hesitate, kita akan dilema lah. Orang kata dilema tu kan. Satu lagi, kalau dari segi pandangan orang akan expect kita kuat lah. Orang akan expect kita tu kuat. Benda tu bukan benda yang tak bagus, benda tu benda yang bagus. Tapi bila orang expect kita kuat, kita akan rasa kita tak ada ruang untuk jadi orang yang lemah. Kita akan push juga diri kita. Push tu bagus. Tapi kadang-kadang kalau benda tu dah sampai limitasi kita, kita akan stres lah. Bila kita stres, bila benda-benda macam ni, bila kita stres, kita nak luahkan orang pun susah. Bukan susah nak cakap. Susah, kita tahu orang susah nak faham. Macam tu lah. So, dia akan, atau cabaran besarnya kita akan takut untuk nampak lemah. Sedangkan kita boleh je sebenarnya jadi lemah. Orang kata it's okay not to be okay kan. Tapi, orang kata siapa je tak ada kelemahan sebagai seorang manusia. Manusia tu sentiasa lemah tu bukan maksud apa. Sentiasa ada kelemahan. Tapi bila mungkin orang kita dah biasa buat semua sendiri, kita tak nak jadi lemah tu. Dan bila kita lemah, kita takut nak tunjuk ke orang yang kita lemah. Bukan sebab kita ni berlagak kuat ke apa, tapi kita takutlah nanti orang akan fikir dia ada fikir-fikir pula macam tu. Itulah antara cabarannya. Ya, dan kita akan sentiasa orang kata, kita akan sentiasa rasa kita perlu pikul semua benda ni sendiri. Walaupun sebenarnya ada je orang tolong. Cumanya kita punya perasaan, kita nak berlawan dengan kita punya emosi dalaman ni. Bila dah biasa independen Ya, dia betul. mengajar kita untuk semua benda kena buat sendiri. Ya, betul. So Benda yang kita tak pernah buat pun kita buat. So kepada perempuan-perempuan yang independen di luar sana, It's okay. it's okay not to be okay. It's okay kalau awak rasa Memerlukan bantuan. awak memerlukan. Maksudnya walaupun kita cuba nak jadi independen, walaupun kita belajar nak jadi independen, tapi kita kena tahu independen ni tak semua benda kita boleh buat sendiri. Kadang-kadang kita perlukan bantuan. Kita perlukan pertolongan, kita perlukan perhatian. Itu sebenarnya keperluan. Kan? Keperluan. Keperluan juga. Independen keperluan. Tapi kadang meminta bantuan pun sebenarnya keperluan juga. Sebab tu lah berpada-pada lah. Bukan berpada-pada. Berusaha lah untuk jadi seorang wanita yang independen. Dalam masa yang sama jangan takut untuk minta tolong. Kalau betul-betul kita tak mampu. Minta tolong bukan bererti kita lemah. Tapi bererti macam tadi lah. Kita cuba nak kawal emosi kita. Kita cuba nak menstabilkan kehidupan kita tu. Dengan cara kita minta tolong orang. Ada perkara kita boleh buat sendiri. Ada perkara kita juga bergantung pada orang lain. Yes. So, kita tengoklah banyaklah cerita dekat thread-thread kan. Banyak diorang sendiri ada peperangan diorang sendiri. Ada Peperangan betul. Ada dalam apa orang kata dalam diri diorang ni diorang berperang dengan diri diorang sendiri. Betul. Kita nak, orang kata kalau perang ni, perang fizikal tu kita nak buat perang fizikal kan. Tapi sebenarnya lagi perit tu nak perang dengan emosi kita sendiri. Itu sangatlah berat. Sebab berperang dengan emosi ni kita kadang-kadang tak jumpa jawapan. Kalau kita berperang fizikal ni kita tahu siapa yang kalah, siapa yang menang. Kan? Tapi kalau berperang dengan emosi ni kita kena cari jawapan yang sesuai dengan keadaan kita. Jawapan yang sesuai dengan yang orang kata tu yang Betul. yang menstabilkan semua orang lah. Macam tu. Tapi kena tahulah. Jadi independen ni tak mudah lah. Saya sendiri pun takut lah. Saya rasa saya tak cukup lagi independen. Ada lagi kebergantungan kita ke orang lain. Kan? Lagi susah. Tapi dalam independen kita juga, kalau kita sebagai orang Islam jangan lupa pula kita Ada Tuhan. ada Tuhan. Bila kita sedih, kita cari siapa? Tuhan kita. Ya. Boleh mengadu dan sebagainya. Bahaya juga kadang orang rasa boleh buat sendiri sampai kita rasa sebenarnya semangat yang kita ada contoh kan.
Allah yang bagi je. Allah yang bagi sebenarnya. Kekuatan, kita doa hari-hari, ya Allah berikanlah kekuatan menghadapi ujian dan cabaran yang Engkau kasih ni kan. Siapa yang datangkan kekuatan tu kalau bukan Allah? Siapa yang datangkan rezeki tu kalau bukan Allah? Jadi sebenarnya kita ni memang sentiasa bergantung. Yang utama tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat. Kalau tak ada yang memberikan kita motivasi, itu semua datang daripada Allah. Itulah yang paling utama. Macam tu. Okay, memandangkan soalan saya pun dah habis. So kita kesimpulan yang Soalan dengan saya pun dah habis. Okay. soalan saya pun dah habis. So saya nak last. Last. Okay, kata nasihat lah. Apa nasihat Kak Azhar kepada wanita-wanita di luar sana yang masih ragu-ragu untuk berdikari, yang masih macam aku nak duduk kat rumah, duduk bawah ketiak mak aku macam tu. Yang masih fikir yang Takut nak keluar daripada takut lah. ruang selesa. Ya, betul. Faham? Apa nasihat Kak? Sebab sekarang ni kita melalui banyak tekanan masyarakat, tekanan dekat kerja. So untuk dia stay di zon selesa tu ambil risiko ya. Sebab dia tak keluar. Betul. Keluar ke dunia yang sebenarnya orang kata survival mode tu tak ada. Survival mode tu tak ada. So, sebenarnya macam mana nasihat akak untuk wanita-wanita di sana untuk meyakinkan mereka yang mereka ni perlu belajar, perlu keluar daripada zon selesa tu. Pertama sekali, untuk ada rasa macam kita perlu independen adalah kesedaran. Kesedaran kita sedar. Kadang kesedaran ni dia akan datang daripada, macam saya cakap tadi, dia akan datang dari cabaran hidup, dia akan datang dari ujian hidup. Dari situ kita sedar. Bila aku tak reti buat benda ni, apa yang aku perlu buat? Itu namanya kesedaran. Kita sedar, kita tak reti, kita kena buat sesuatu. Tapi bila dah datang kesedaran tu, dia perlu disertai dengan kekuatan. Dia perlu disertai dengan keberanian. Bila kita sedar, tapi kan kita tak berani pun nak buat benda tu. Kita tak berani nak keluar daripada comfort zone kita. Kita takut, kita ada macam-macam dilema. Itu perkara biasa sebagai seorang manusia untuk ada macam-macam. Lagi-lagi lah kita perempuan, orang kata overthinking tu sangatlah tinggi. Kan? Kalau aku keluar ni, apa pula mak ayah aku kata, apa semua kan. Dia bergantung pada situasi juga. Tapi yang paling penting, untuk mulakan step ataupun langkah untuk buat sesuatu itu sendiri, kita perlukan kesedaran dan juga keberanian. Betul. Keberanian. Kalau kita, untuk datangnya berani tu, dia bukan boleh beli kat Shopee. Dia kena cuba dulu. Baru datangnya confident tu. Cuba dulu. Kadang-kadang kita takut-takut tu buat keputusan salah. Keputusan ni, bila kita hidup, contoh, terutamanya yang bila kita dah dewasa lah. Sebab benda ni dilema selalu berlaku pada orang dewasa. Bila kita kena belajar buat keputusan sendiri, kita takut adakah keputusan yang kita buat ni betul? Adakah keputusan, kalau kita buat keputusan ni salah macam mana? Nanti mak ayah salahkan kita, semua orang salahkan kita. Tapi dalam hidup ni juga kita kena berani ambil risiko. Kan? Bila kita berani buat sesuatu, maksudnya kita kena bersedia juga dengan risiko yang datang selepas tu. Mana ada hidup yang sentiasa tenang. Kalau satu hari nanti kita terbuat keputusan yang salah, kalau kita buat keputusan yang betul, alhamdulillah itu adalah keputusan yang terbaik lah. Alhamdulillah tu rezeki lah. Tapi kalau satu hari nanti kita terbuat keputusan yang salah, jangan kita sedih, kita kecewa dengan diri kita tu boleh, tapi kita jangan give up. Jangan berhenti sampai belajar daripada kesilapan. Kerana sebaik-baik orang yang buat kesilapan itu adalah orang yang belajar daripada kesilapan. Jangan jadikan kesilapan tu satu kesilapan yang sia-sia. Jadi contohlah nasihat saya tadi, kena berani. Sebabnya walaupun kita tak berani sebenarnya, tapi cuba buat berani. Step pertama jadi berani adalah buat berani. Betul. Buat berani dan juga ilmu. Sebab kalau kita ada ilmu, baru kita akan berani. Ilmu bergantunglah pada apa yang kita ni. Kalau seorang perempuan tu takut nak keluar daripada zon selesa dia, mungkin dia dah biasa duduk mungkin mak ayah dia, mungkin kadang-kadang dia dah berani, tapi orang sekeliling tak berani, mak ayah dia tak berani. Tak encourage dia. Tak encourage dia untuk keluar pergi tu. Dia bergantung juga kalau ada orang memang anak dia berani pergi mana-mana. Kan? Tapi kalau ada orang mak ayah dia saya tak confident lah lepaskan anak saya ni ke mana-mana dia ni. Yang ini bergantung juga. Kalau kita nak mak ayah kita, contoh ini tak, saya tak pukul rata lah semua keadaan. Tapi salah satu caranya untuk kita mula, contoh bukan keluar ataupun daripada rumah tu, bukan. Maksudnya kita keluar daripada zon selesa kita ni adalah kepercayaan. Terutamanya orang tua. Mak ayah kita. Mak ayah kita ni dia kadang-kadang bukan dia tak berani.
Bukan dia tak nak anak ni hidup berdikari. Siapa je? Dia mesti nak tengok anak dia berjaya. Untuk tengok anak dia berjaya, ada cita-cita, ada kerjaya, dia kena tengok. Dia kena tahu anak dia kena pergi belajar. Kadang-kadang tempat belajar tu jauh, kadang-kadang tempat belajar dia dekat. Bergantunglah. Tapi sebenarnya yang mak ayah kita nak adalah kepercayaan. Kita kena buat mak ayah kita percaya dengan kita. Yang kita pula nak mak ayah kita percaya, kita jangan buat benda bukan. Jadi dekat situ kita sendiri kena encourage parents kita. Kita insya-Allah kita mampu nak buat. Maksudnya kita cuba dengan sokongan, dengan restu dan sebagainya. Kadang-kadang mak ayah yang tak lepaskan ni sebabnya dia tahu perangai anak dia ni. Jadi kita kenalah bijak juga. Bijak kan tadi yang jadi independent plus bijak. Okay, baik. Kat situlah insya-Allah tu. So dah menjawab dah perbincangan kita untuk tajuk independent girl, trend atau keperluan. Which is kita kat sini solusinya adalah keperluan dah. Keperluan. Betul. Keperluan. Trend tu trend lah. Trend tu yang video tu tu trend. tunjuk Orang yang buat tu trend trend. dia independent apa semua. Tapi Tapi at the same realitinya dia keperluan lah Perlu. kepada setiap wanita di luar sana. lagi-lagilah dengan zaman hari ni. Tapi Berpada-pada. berpada dan bijak lah. Jangan Kalau kita tunjuk sangat kita independent ni kadang orang tengok poyok juga. Tapi kalau macam tu lah, kadang independent ni satu achievement untuk diri kita. Achievement, pencapaian. Macam tu lah. Okeylah, memandangkan soalan dah habis, nasihat dah habis. So, kita habiskan podcast kita kali ini dengan tajuk independent girl, trend atau keperluan. Trend atau keperluan, adakah ada juga rasa dia satu keperluan ataupun trend? Silakan Komen di bawah. komen dan juga subscribe. Okey, dan sekian saja daripada saya Hafizu dan Saya Azah. Kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi Belum habis lagi. Belum lagi. Berjuang sampai sampai menang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman.